Watak you. Dan saya tanya dia, what makes you untuk bawa, untuk ambil saya untuk watak Amir. Dia cakap, daripada casting you, kita orang suka tengok casting you, sampai kita orang pun tak expect yang you boleh bawa watak macam ni. So macam kira inspired me. Hari ini kita jumpa seorang artis yang sudah lama, tapi umur tak lama. Macam mana tu, lama tak lama kan? Dia muda lagi, so akan menjadikan hero Malaya kita. Siapa dia itu? Hi Yusof guys. Hashim. Hello. Ya, saya tahu you memang ada di dalam big screen, iaitu High Kautsar kan? Watak itu yang you pegang ialah Amir, sebagai Amir Shalim. Adakah you suka itu watak? Saya suka watak tu. Sebab tu watak first saya yang I think dark role. Background dia very bukan macam yang saya bawa sebelum ni. Sebab since 2016 saya berlakon mostly adalah yang funny. Sebab you, I tengok EVIG pun banyak buat funny lah. Ya, yang funny. Dia tak first time memang bawa serius kan. Tapi kalau diberi peluang untuk you berlakon dengan kita lah kan, apa watak yang you rasa you suka untuk cabaran? Watak apa yang you lebih suka? Saya dah lama tunggu untuk bawa watak psycho. Psycho? Bunuh banyak orang. Psycho, bunuh orang ke, watak plot twist ke, ataupun background dia yang sedih ataupun yang very pathetic kan. And buatkan dia jadi someone yang sangat rebellious, itu dah heavy drama pun okey lah. I've been waiting for it. But it's tapi just that, itu cabaran besar ni. sebab itu yang saya tunggu selama ni. Tapi it's just nak dapatkan watak tu susah sebab ramai orang cakap macam muka Ucap terlalu baby face untuk bawa watak. You pun sudah tahu terlalu baby face. It's okay, itu boleh buat. Itu kita boleh potong rambut ke, I don't mind. Macam mana cara asal boleh sampai itu matlamat lah. You lah, I think you mesti tengok itu Cil Azali kan. Cil Azali. Dia ni punya muka sebenarnya ni nampak dia cool trailer punya muka. Tapi kalau dari segi umur dia kira juga agak lebih tinggi lagi. Beza dengan you jauh kan, lagi umur tinggi. Tapi dia boleh menjadikan the best actress FFM 34. Betul. So juga itu yang filem yang sedih, dramatik kan. Very good. Saya fikir itu cara hala tujuan yang you ini watak untuk bagi you ujian you lah, motivation untuk saya teruskan sebab saya memang suka berlakon daripada saya kecil. So saya fikir kalau ada peluang kita akan bekerjasama untuk dapat satu watak yang sesuai untuk you, untuk you terima cabaran. Tapi selain ini you dah 9 tahun lebih kan, 10 tahun. Apa di antara 10 tahun pengalamannya yang paling pahit untuk you? Sebagai seorang pelakon, bila saya rasa industri hanya nampak saya dalam just sebagai satu watak saja. Tapi which saya faham memang saya start dengan very feminine character. Sebab orang nampak gila-gila, very loud person apa semua. Which is benda tu saya tak sengaja untuk saya paparkan persona saya sebagai seorang yang loud, yang funny dalam social media. Dan tak sengaja banyak orang follow you. Betul. Sebenarnya betul. Sebenarnya benda tu back in 2016 that's the reason. Because itu sebenarnya saya pilih, kalau saya boleh cerita lah kan, matlamat saya untuk buat video viral tu untuk someone ambil saya sebagai seorang pelakon. Jadi saya rasa macam tak ada orang nak ambil saya berlakon, saya berlakon sendiri. Tapi back in 2019 saya slowly dapat watak yang lebih, kita panggil lebih dark. And in Project High Council is a turning point of my life that ada director Anwari dan juga Ika daripada High Council boleh memilih saya dan saya bentuk kau watak you. Dan saya tanya dia, what makes you untuk untuk ambil saya untuk watak Amir. Dia cakap, daripada casting you, kita orang suka tengok casting you, sampai kita orang pun tak expect yang you boleh bawa watak macam ni. So macam kira inspired me to berlakon lagi. Maksudnya kalau dia orang tak ada casting face to face, dia orang tak
dia kalau tengok you punya Instagram, Saya prefer macam tu. dia ingat imagination you ini funny punya orang. Ya, tapi diorang ada alasan diorang lah. Ada sebab diorang cakap, okay, because we found you very fluid personality. So macam that's why kita orang panggil awak datang sini dan kita orang casting. But apparently you did a great job. Dia cakap macam tu lah. So since then I love my work, I love my job. Then you finally you boleh tukar, you boleh yeah, out of your itu orang kata out of the box. Sekarang you boleh macam-macam watak you boleh pegang. Saya harap kali ini kita punya perbincangan pun ada juga satu watak special untuk you kan. Cuma ialah kena lebih detail sikit untuk menjadikan jodoh kita ada pertemuan. Jodoh pertama sudah ada, biasanya kita akan berterusan untuk jangka masa panjang. Harap juga satu hari nanti kita boleh bersama dan menjadikan bintang bersinar-sinar untuk Yusof Hashim. Yusof Hashim baik. Jadi sebut nama saya Yusof Hashim. Ya. Courts me insya-Allah. Insya-Allah. Bintang dicipta, bukan dilahir.